muda. Alah tolonglah tolong Cik Rara tolong, janganlah marah pada Moana. Faham nak Rum? Daunlah nipah ditebanglah tebang, batanglah padi aku lurutkan. Kalaulah sudah hai kepunyaan adil, ke laut api Dinda turutkan. Hai alah payunglah payung, ketipang payung, payung sutera nak raja muda. Alah tolonglah tolong Cik Abang tolong, janganlah marah pada Adinda. Hai. Hai. Itu dia persembahan daripada Coconut. Okay, Mami macam mana Mami? Kita surau je lah. Kita bagi dia orang kata untuk serap balik sebab dia bukan ni kan terkeluar sebab Mami yang tak buka apa tim kan hari tu kan. Betul tak? Tim Mami punya apa akaun lupa password kan. Lah. Si hanyut gelak. Tanyalah dengan dia. Hello, Sebab hello. dia memang tak ada masalah dengan saya. Dan dia memang tak pernah buat hal dengan family kejam. Hello. Hello. Kenapa tu? Hello. Sedih? Hello. Siapa tu? Ya, baby. Okey, kita Dengan mau baby apa baby? Ya, Anja. Kenapa Anja, saya kenapa? Azimok ni? Ya, Anja. Ada orang tolak saya tadi. Tu bapak Tolak, ada tak siapa tolak? Tolak. Faiz. Tolak jatuh ke demuk. Ini kamu lagu Ziana Zen. Ya, nyanyi bah seorang siapa yang boleh nyanyi Zen lagu lah, Zainal Zain. jarang ada. Jarang orang nyanyi itu. Kan? Bapak kalau Ini saya nyanyi kamu lagu lagu Zainal Zainal Zain. Zain boleh kah Bapak? Boleh Tak kah? boleh, tak boleh. Oh nyanyilah dengan Bahaya ni lagu Ziana Zain tu Tak Pak. boleh. Terus tak turun ke ni. Wow, lagu. Nyanyi kan tu. Tamak seorang. Kening tu tak boleh turun. Bukan muat. Lagu untuk lelaki ya. Lagu apa ni? Apa bah? Yang kahwin 3 4 ni apa? Poligami. Okey, dengarlah wahai lelaki di luar sana. Puas aku mencoba menepi semua dugaan, malah ada yang anggap aku lupa daratan. Beritnya aku lalui kemelut yang panjang hingga ke saat ini ku tidak ketentuan. Wanita manakah sanggup berkongsikan kasih, walau madu bagiku tapi hampa ledu bagimu. Terkadang harus terima suratan darinya. Tidak salah kalau kasih dibahagi seadilnya. Jujur dalam
Mendengar pengakuan ikhlasmu, sanggup bersaudarakan dia, walau hakikatnya hatimu terluka. Moga suatu hari semula luka dan kembali ceria, walau hati aku ini milik engkau dan dia, dan kembali ceria, walau hati aku ini milik engkau dan dia. Sedangnya jilat sekali semua. Komen suara dia. 2S. Tengok. Ketawa lagi, ketawa. Kacau lagi, kacau. Kenapa 2S? 1S lagi mana? Okey. Lagi Sebab satu saja. Kau tidak sudah dapat 3S. Oh, Sudah kacau, boleh buat Pak. koleksi tu, screenshot Dia, lagi tu. dia sebab Sebenarnya kalau sudah 2 bini bapak, kita teruskan. Senang dapat bapak. Kalau 2 bini tu sebab- bapak senang dapat. Terima Sebab lah yang Tika. yang Handphone ketiga, Oppo. yang Memang ke susah. Handphone pun yang murah. ketiga, yang ketiga Si Hanya Apa? dari Yang tadi ketiga. dah cakap. Apa Okey, ni? dia sebab Okey, cakap-cakapnya kesian dia. Fiz. Dia Ah. sebab dia sebab kena impit dengan kita. Kita pun nak Bukan. pegang tangan kan. Bukan yang Betul, kalau betul. bagi Aku kena himpit yang tak bernafas kat tengah ni. Ya. Yang ke nombor dua Dah dapat basah senang dah dapat ketek. yang ketiga. Sebab nombor 1 tu akan balas dendam kat nombor 2. Ambil kau. Aku cari Okey, lagi gaduh- seorang gaduh yang lah boleh korang. buat kau rasa macam mana merana aku rasa laki aku kena rampas. Ibarat macam tu. Betul. Betul kan? Okey dah bye. Okay, dah bayar apa? Okey, Hanyut. Okey ada lah. Hanyut. Oh, Ada bapak sampai tahu ke dia apa bapak. tadi? Bapak ni kita kelas-kelas dewa bapak. Bapak belum sampai tahap tu lagi. Bapak kena sampai tahap apa? Tu pernah tengok cerita Cina tak? Dia ada tahap-tahap Dewa- dewa dia. Dewa Dewa neraka. turun gunung. Dewa Sudah apa lagi? sudah lah Fiz. Dewa- Kita je yang tahu cerita tu dah. Hanyut. Ia tahu Okey. apa yang cerita tu. Tampung buang masa lagi. Kita Sekejap lah, menunggu sekejap. Hanyut punchline ni lagi tadi. Okey. Apa perasaan Ungu duduk di antara saya dengan Hafiz? Nak juga. Dapat jujur ke tak jujur? Jujur lah. Jujur lah, Sebab saya serius ni. betul lah tu. Janganlah memilih. Duduk je lah. Ketibaan. Ai, Satu. Ai dah tahu tak cerita ni tadi. Tak cerita dah. Baik play cepat lagu aku. tak cerita. Kan nanti kan. Ai nak try lagu Ais dah dia. Biasa nak try je. Aku baru nak start cerita. Aduh, dia dah masuk pula. Aduh. Dulu baru masuk dulu Faham? Ais love Sekejap kau orang nak Oppo. test aku. Okey Mami yang bagian buat DP baru tu, budak yang baru tu, yang buat DP baru tu, itu nanti nanti lah Okey bye. Okay. Ha? Belum apa? Tiba pula. Apa ni? Okey. Tapi budak tu buat memang serius cantik ah. Okey, baik. Ya betul. Saya setuju. Mami Okey, blur. kat Mami blur. Okey, bapak. Nanti saya try macam mana Blur. nak olah benda tu. Saja. Supaya jadi Korang nak harmoni. guna-gunakan Mami. Dia saja tu Mami. Ai silang. Lagi nak mengaitkan dan Jap I buat kerja jap. Jap je. I buat kerja pula lagu dah naik dah pun Ai nak buat buat kerja kerja pula. Aduh. buat kerja. Tadi dia yang suruh naikkan lagu dia. Hafiz jangan. orang yang Awak kerja guys. Okey, jadi kau please balik Okey. Okey, kita mempersilakan. Inilah hati yang digeruni seluruh rakyat Malaysia Ya. Takut aku. Saya tunggu lama ni daripada tadi. Sebab dia punya nama pun dah high note kita rasa macam korang standby Kalau kau masuk mana-mana battle, kalau nama ni masuk, semua kena tarik diri, okey? Betul. Saya pernah tengok ada orang macam tu. Ya. Kita mempersilakan bulan Dah diam semua kesayangan Faiz nyanyi. Apa tadi? Wahai janji setia sudah diucapkan. Aduh, kata bersumpah telah kupadukan.
Itu dia suara kiriman Tuhan Yang Maha Esa. Ya betul. Suara ini telah banyak menggegarkan orang kata dunia perfilman dan saja. Hati-hati. Okey. Jantung. Hati-hati Orang Kalau masuk lelaki. battle, kalau nampak dia masuk, cakap serang korang. Sila Semua undur kena diri. tarik diri. Ya, betul. Ya, betul. Sebab dah banyak dah orang masuk. Kalau dia masuk, semua 1, 2, 3 memang dia bungkus bawa balik. Ya, tak. Kalau ada langgar juga, seminggu je cukup meninggal. Persembahan terbaik dia dapat. And artis paling terbaik pun dia dapat. Vokal paling terbaik pun dia dapat. Semua dia dapat. Okay? Tarian paling seksi pun dia dapat. Ya, betul. Ini Orang tak seorang boleh lagi. tengok dia Ini MV. seorang lagi. Ini seorang lagi. Ini lagi master dia. Mana? Master dia dah muncul. Tu. Yang ISS tu. Oh. ISS tu. Itu lagi lah. Malah nak cerita Oi, lah, kan. itu isu kalau dia, itu kalau kalau- dia faham je, bergegar dunia racing. Itu founder. Betul. Founder yang menganjurkan tu kalau dia masuk Taidi. Bayangkan. Betul. Juri pun bergegar lah, Mike nak komen dia. Ya, nak komen dia. And Aku hari tu Betul, aku aku nak dapat tengok yang di juri atas. sampai minta maaf dulu. Wow, sorry tau sorry sangat-sangat saya terpaksa komen awak sebab saya ni juri awak macam tu. Takut kena serang ke apa? siap minta Ya. Mana? Serang lah. Mana ni? So dia naik sekarang isu. Lama line aku pula ni. Tengoklah. Lain buat hal. Nak terkencing lah daripada tadi dia tahan. Apa dia? Okey, kita mempersilakan. Ni seorang lagi. Naik Is. Saya nak interview awak. Kita Macam mana mempersilakan. perasaan awak? Macam mana Tadi perasaan kata nak awak telah mempersilakan. memenangi Okay. Tengok. Alamak. Is- Okey, kita mau is- Okey, is kita yang- mempersilakan. Abibah Afifah. Okey, kita mempersilakan artis seterusnya yang diterbang khas daripada Kinabatangan, iaitu Angah Bangzai bersama pasangannya Bonda. Bunda BJ. Ya. Bonda biji dah hilang. Thank you korang berdua. Saya terdengar hujan mencurah ke bumi. Apa hal tu suara ni? Terasa. Turun cari yang lain. Alamak. Cari yang lain. Turun tu jadi ya. Turun cari yang lain. Sorry kepada pendengar-pendengar Dia salah. Sorry. Okey, dia salah lagu. Okey, musician tu kita dah pecat dah. Okey. Dia host. Biasa memang terjadi kepada peserta-peserta kita ke? Peserta pula. Ya, biasa terjadi. Sebab apa biasa terjadi, host? Ya, biasa. Sebab dia tak menggunakan biasa terjadi soundbook. tu pada penyanyi. Itu yang sebetulnya. Kalau dia itu yang menggunakan benar. soundbook Faiz Daniel, Yes. kalau dia menggunakan soundbook Faiz Daniel, dia mungkin akan menjadi lebih menarik dalam Dia tak payah nak beliau. fikir. Dia tarik. Speak dia lagi.